Macam mana, ya Allah, rasa bersyukur sangat. Rasa bersyukur, betul-betul bersyukur sangat dengan Allah sebab dia dengar doa saya, doa untuk anak-anak saya, doa suami saya. Cakap saya berpeluk dengan anak, berpeluk. Lepas tu anak-anak cakap ini, wah Mak, bila kita nak pindah, seronok dia tu lain macam. Projek ini merupakan satu inisiatif agihan manfaat oleh Wakaf An-Nur bermula sejak tahun 2021. Sebanyak 53 buah rumah telah dibina dan 25 buah rumah telah berjaya dibaik pulih. Projek ini telah dilaksanakan dengan kerjasama pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor, pihak Johor Corporation dan Tenaga Nasional Berhad. Puan Mazira Abu merupakan salah satu penerima rumah asnaf di daerah Johor Bahru. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mazila binti Abu. Umur saya 39 tahun. Mempunyai 7 orang anak. Saya jaga kedua orang tua saya. Kedua orang tua mertua saya. Dengan kita menguruskan anak, dengan suami yang sakit, semua di bahu kita. Suami puan sakit apa puan? Dia sakit apa tu? Paru-paru dia dah berkuman. Sebelah dah keras, sebelah lagi dia masih apa? Dah hitam macam tu. Jadi dia tak boleh kerja terlalu kuat. Apa kenangan yang puan tak boleh lupa waktu puan dekat rumah puan yang sebelum ni? Waktu kejadian bencana alam tu, akak dengan anak-anak berada di dalam rumah waktu tu. Waktu tu memang akak berpeluk, dah berpeluk. Waktu tu puting beliung tengah berpusing-pusing kat rumah akak. Suami dekat luar. Lepas tu suami masuk dalam, dia suruh keluar. Kita tak sempat nak keluar. Nasib baik dia tombangkan belah depan saja. Tak, macam mana, ya Allah, rasa bersyukur sangat. Rasa bersyukur, betul-betul bersyukur sangat dengan Allah sebab dia dengar doa saya, doa untuk anak-anak saya, doa suami saya. Cakap saya berpeluk dengan anak, berpeluk. Lepas tu anak-anak cakap ini, wah Mak, bila kita nak pindah, seronok dia tu lain macam. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Wakaf An-Nur, pihak TMB dan penyumbang-penyumbang yang telah membantu untuk menjayakan program pembangunan rumah ni. Ikhlas daripada hati saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga, sehinggakan hanya Allah yang dapat membalas segala jasa-jasa semua.